dah ambil potong ni, kena dah siang ni ikut suka korang lah. Nak besar ke nak kecil je kan. Oh, ni papa punya potong ada telur lah. Oh ya, jauh. Ni tapi yang apa cendawan kita tahu las lah, kalau dia hancur kan. Ya. Cendawan dengan tomato kena letak last. Dengan daun apa, daun ketumbar. Daun ketumbar tu last. Apa ni daun bawang ni daun apa? Limau purut ni. Last nanti. Last Rasa. Kita boleh ambil limau daun purut juga. Limau daun purut limau nipis Daun purut. Apa benda kau ni? Limau apa? Limau purut Daun. No, limau nipis. Limau nipis. Limau nipis ni boleh perah kan? Satu cukup lah, banyak dimasak sangat je. Ada tu apa? Ada daun limau purut sekali. Apa tu anak makcik Semar tu yang belajar kat universiti tu tahun berapa ni? Dia dah final sem dah. Dia ambil apa? Ambil architecture kalau tak salah. Sangka kan dulu kecil-kecil aku tengok dia suka lari sana lari sini, conteng sana conteng sini. Rupanya bakat ni sebenarnya bukan sekolah apa sebenarnya. Apa masuk ni?